Arifwan Noiris Aisyah binti Said Salim dari kelas 4 Unikasum. Berjumpa kita sekali lagi. Pada kali ini, saya akan bercerita tentang apakah itu air mutlak. Kawan-kawan nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan air mutlak? Air mutlak bermaksud air suci yang tidak dicemari oleh sesuatu yang najis sehingga mengubah bau, rasa dan warna tersebut. Dalam erti kata lain, air ini ialah air yang belum bercampur dengan najis, air tangkungan yang lebih dari 2 polar dan air yang tidak digunakan lagi dan tidak bercampur dengan zat-zat yang lain. Jika kawan-kawan nak tahu, air ini masih dikira mutlak jika memenuhi syarat-syarat berikut. Masih kekal dalam keadaan asal, iaitu tidak berubah salah satu daripada 3 sifat-sifatnya: bau, rasa dan warna. Berubah dengan sesuatu yang tidak menghilangkan kesuciannya seperti tanah yang suci atau garam atau rumpai air. Belum pernah digunakan untuk mengangkat hadas kecil atau besar jika air tersebut kurang daripada 2 kolah. Baiklah kawan-kawan, mari kita lihat pula jenis-jenis air mutlak. Terdapat 7 jenis air mutlak, iaitu air sungai, air perigi, air hujan, air laut, air embun, air mata air dan air salji. Jom mari kita lihat pula apakah kegunaan air mutlak kepada manusia. Ya kawan-kawan, terdapat 2 kegunaan utama air ini, iaitu digunakan untuk mandi, berwudu dan menghilangkan najis. Digunakan untuk membasuh dan masak. Kawan-kawan, berikut pula ialah adab menggunakan air mutlak, iaitu kita hendaklah menutup paip selepas digunakan. Menggunakan air mengikut keperluan. Tidak membuang sampah ke dalam laut dan sungai. Semoga cerita saya pada kali ini dapat memberi sedikit ilmu dan info yang sangat berguna buat semua dan boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Sekian, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.